Hari ini hari Arafah, disunatkan kita puasa. Siapa-siapa yang berpuasa pada hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa setahun sebelum, dan Allah ampunkan pada dia dosa setahun selepas. Hari ini hari kita berdoa kepada masalah ibu hajar sampai kepada matahari saja. Kalau malam Qadar, Allah rahsia. Malam Qadar tu Allah rahsia. Bila malam Qadar? Tapi hari Arafah Tuhan bagi kita. Maknanya salat selamu hari ini hari kabul doa. Dan tinggal doa lah, permintaan apa saja dunia dan akhirat kita. Semoga Allah kabul hajat kita insya-Allah.